Malaysia salur 10 juta ringgit kepada Myanmar. Isu penjaja belon 3 anggota DBKL direhatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, berita perdana dimulakan dengan perisytiharan Tarikh Hari Raya Puasa oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, teka-teki sudah pun terjawab. Umat Islam di Malaysia akan meraihkan 1 Syawal esok. Kami di RTM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita ke laporan selanjutnya. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 10 juta ringgit kepada Myanmar